Assalamualaikum. Pagi ni 8/5/2026 bersama dengan aku Hamid Tylo. Weekend vlog. So pagi ni kita nak pergi mana? Jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum. Pagi ni aku dengan Rina nak pergi bersarapan di restoran Oti Muhammad, Roti Canai Kambing. Bye. Bye. Ha? Lupa kat OT, bye. Jangan lupa subscribe. Bye. Ha? Ya, agak ramai pagi ni. Sampai orang tu dia tinggal handphone. Mana buka hari ni tak ada handphone. No handphone. No handphone. Okey, selalunya kat sini pagi-pagi ramai. Ada apa masuk mak? Cik mak, tak nak? So Grab lah? Oh Grab lah? Oh Grab lah? Kita Grab. Inilah dia. Nah, kentut. Siapa nak bau pun? Sorang-sorang je kat office. Okay, halia. Oh, pagi kena kambing kan. Tak dapat dipisahkan. Mak, kucing. Lepik. Kucing. Alah, dia tak garang ah. Tu. Nai, jangan main handphone tau. Okey, aku kena balik rumah dulu sebab nak ambil Zina tertinggal handphone dia dekat rumah. So, jom kita balik rumah dulu ambil handphone Rina. Meow, 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 meow. Okey, kita dah sampai tempat kerja Rina. So, kita nak pergi bagi Rina handphone. Tumpang tanya, kalau doktor-doktor cantik bahagian mana? Saya ada punya admin je. Yo, awak punya admin je. Patutlah, awak pun cantik. Ni handphone-nya. Hadiah ke? Saya dah kepada awak sebab awak cantik. Saya cantik. Tapi saya nak 17. Ha? 17. Balikkan kita pergi beli. Ni macam mana ni? Tak ramai orang pun jangan balik. Banyak lah. Tak ada orang pun. Saya daftar patient dekat atas. Oh, daftar. Okey. Okey, kita nak balik. Lama dah duduk sini. 1 jam kot. Petang ni dijangkakan ribut petir. So, kita balik lah. Sebelum balik, kita ambil nasi lemak. Saya nak ambil nasi lemak. Saya tahu. Nasi lemak awak. Saya ambil 2 ya. Oh, awak 2. Awak 2, saya 2. Oh. Okey. Awak kaki tangan awak boleh ambil ni? Ni nak kira rasuah ni. Kawan saya lah. Oh, kawan manja. Okey, jangan salah faham Saya merah. Jabatan Meteorologi cakap petang ni jangka ribut petir. Tahu lah macam mana tengok petang Kalau hujan nak pergi ke? Ha? Kalau hujan nak pergi ke? Kereta. Ha? Cancel? Kereta. Kereta? Oh, dia nak pergi juga. Okey, boleh. Okey, sama petugas. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya, kopi tu. Ha? Ya, kopi tu. Orang sini tak ada saya ke nak minum kopi? Okey, jangan lupa subscribe. Bye. Tak baik orang tengok. Bye. Assalamualaikum. Ingat nak balik dah. Dilarang membuat rakaman video atau mengambil gambar. Okey guys, jom balik. Nak buat aktiviti apa? Kita akan ikut.
Okay guys, kita baru je fly tadi. So nak buat edit lah. Lama tak padam lagi. Okay guys, kita dah selesai update video. Rina selalu cakap, Mak duduk rumah doang, tapi baju macam satu camp maskar. Rina dah balik. Kita akan pergi ke Yasin untuk merealisasikan impian Rina. Asyik dekat lah. Yasin lagi dekat kan? Pergi jemput makan. Oh, air keruh ramai lah. Okay, Assalamualaikum. Kita dalam perjalanan nak pergi ke Durian Hang. Sekarang ni trafik berjalan lancar. Tak percaya? Lihatlah, lancar kan? So, kita dalam perjalanan. Jangan lupa subscribe Weekend Vlog Every Tylo dan woohoo, Rina. In 600 meters, continue straight to stay on M166 Okay, toward Assalam. Yaman Kalubi. Okay, Assalamualaikum. Kita telah pun masuk ke Highway Yasin. So, kita sampai agak lewat dalam pukul 4.30 macam tu, dengan harapan durian masih ada. So, jom kita cuba nasib. Continue straight to Semerbak baunya. Kunci kat ramai. So, kita dah sampai ke Durian Cincong Hai. Kita akan pergi memakan durian Cincong Hai. Tapi nampaknya kita dua orang je kat sini. Mana manusia-manusia lain? Silakan. Ya. Ha? Baikkan. Makan sini bungkus tak? Makan sini ya? Tinggal potong saja. Boleh? Okey, apa kotor boleh? Boleh? Janji sedap. Boleh. Kilo 58 boleh ya? Paling kurang. Ada Member card? Tak ada? tak bungkus tak bungkus? Makan? Makan aja. Habis nanti kita kasih 55 boleh? Boleh? Sama bungkus. Belum. Sama Makan. bungkus. Habis sekali lah. Kejap lagi lah. Makan dulu. Kasih offer mah. Yang saya tak lari punya, saya sini duduk. Satu. Cuma balik awal. Siapa dia? Baliklah, gaji separuh. Mau balik awal lah. Wah, ini masa balik balik gaji separuh rugi. Oh, okey. Sudah mau tutup ke? Belum kan? Belum. Kembali ke biji. Ini sudah ada Kan satu kali ambil, ada 8 kilo Mas 10 kilo lah, ini 1 kilo. Jangan lah. Boleh ya? 10 kilo so berapa? So 10 kilo kasih 550 lah. Oh, jangan oh. Let's go. Pila belo. Ini pun belum. 10 kilo agak dalam 5 biji saja. Banyak? Banyak oh. Boleh masuk bekas? Tak boleh. 10 kilo mau kira 50. 5-3 kasih lah, last. 52 lah last saya kasih. Apa lah? Eh, Ini tidak 515. Saya tolong saya masuk bekas. Tak ni lah. Saya bagi you 52. You boleh balik sekarang. Bos tak kasih balik. Saya cakap sama bos. Bos, dia boleh mau balik. Boleh. Balik. Balik 5-3. Bagi makan dulu lah ni. You berapa kilo dah? 10 kilo belum? Boleh lah masuk. Buang lah ya. 10. Ini budak saya bawa balik. Ini ya? Boleh ini. Ini. Dia yang paling nakal. You pakai pilih ya. Boleh ini. Saya memang suka. 然后跟你回，带你回家。 Come. Come. See? 等好。 Come. Woi, ngangam 10. 5-3. Tengok. Oh, yo.
Pandai pilih lah you. Boleh. Saya memang suka ni macam. Ya meh. Ha. Kau gaduh ni. Boleh. Dia punya abang ini ah. Dia Oh. kumpul kasih no. Ya. Siapa anak ni? You punya anak? Sebenarnya. Oh. Dia ikut siapa? Dia ikut bapak ke mak? Itu saya. Oh. Ha? Ikut uncle Follow uncle? Apa ni? Ada dia. Ada. Oh. Makan bubur dia. Câu lại đấy, câu lại. Tak ada apa. Makan dua. Jangan. Utang boleh lah? Utang. Utang. Utang bawa ini balik. Dia nama apa? Iden. Eden? Iden. Eden. Iden tas. Ok, đấy. Let's go. Mày chưa nè. Số đi mở bay lên. Berapa? 550 ah? Tak 530. 530. Tambah lebih boleh, tapi RM1 saja. Lepas tu ini kasih free. Ôi trời ơi, cũng đẹp chứ hả? Muhammad Iden Tan. Let's go. Tan Jun Kai. Tan Jun Ki. Muhammad Iden. Muhammad Eden. Come, ikut uncle. Oh, dah selamat lah. Tengok. Oh, biar wah. Ni Đi biar ni kena hoy ah. Come. Ah, Lai. Eden lai. Ayo. Makan sini. Bye. Okay, kita telah pun berjaya mendapatkan Musang King, pokok daripada mana ni? Penang. Ya, Penang balik pulau. Sebab dekat sana je ada musim, sini tak ada musim. Tersodok lu. Gelap. Gelap lah. So ni durian dia guys. You know what orang putih cakap apa? Happy wife, happy life. Permintaan Rina. Blackthorn. Bismillahirrahmanirrahim. Makan durian ni nyari-nyari tadi dapat anak angkat. Muhammad Eden. Nama dia Muhammad Eden. Sama macam anak ni. Itu Haider. Ui, sedap ya Allah. Kita beli 10 kilo weh. Aku kalau durian memang tak payah kira lah. Tak boleh nak kira. Kau tak boleh nak kira. Tak payah berkira lah. Capture Rina pula. Ya. Alamak. Oh, beli berapa sebenarnya? Ha? Biji beli? Ini. Dengan tapau. Oh. Dia pandang peris. $10 lah. 2 biji makan, 3 biji bawa balik. Ini biji macam 5 nampak ni. 2 sini. Oh. 2 sini, 3 sana. Blackthorn,
balik pulau. Bukan Pediong nak pergi balik pulau tu jauh. Jalan dia melingkau-lingkau, udah macam ulau. Awal sebagai Melaka kan. So kita nak makan dulu lah. Lepas kita jangan lupa subscribe. Weekend Vlog Kami Tyler dan dia. Kita orang kalau makan durian mesti pergi Durian Hang. Satu sebab selesa, yakin dan free. High couple. Sebelum ni kita ada pergi durian makan rumah tu. Tapi durian makan rumah tu okay lah, not bad. Tapi yang ni kualiti weh. Kan? Kalau cari durian, cari Eden. Muhammad Eden. Di Melaka. Hang Melaka durian. Melaka durian hang. Okey, kita ada jajan untuk dibawa pulang. 1, 2, 3. Tergi satu. So dia bawa pulang. Siapa yang berminat, SMS berminat dan hantar ke sana. Okay, jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum. Kita kembali dengan 2 air kelapa. Dua-dua free. Okay, belanja. Alhamdulillah, terima kasih. Moga murah rezeki tu. Okay, lagi nak bodek dia jap. Sebab free Blackton tu lagi 2 biji. Correct. Mulai. Alhamdulillah. Selesai dua kelapa. Ini boleh jadi apa? Bomoh kelapa. Hey, thank you Eden, lai. Bye-bye. Bye-bye. Alhamdulillah, kita orang telah pun selesai makan di Durian Hang. Siap tapau lagi 3 biji. So kita projek yang seterusnya kita akan ke alai ikan bakar. So rasanya dah kenyang lagi ni. So alai ikan bakar ni kita makan sotong je lah. Ini makan apa? Ikan, nasi tak nak? Ikan. Nasi semua. Kita akan makan kejap lagi. Bila kita sampai sana. Dah lama tak pergi. Last kita pergi bila lah? Masa PKP ke? Masa PKP. Pasca PKP yang kita pergi sana. Last kita pergi sana lah. So kita nak tengok adakah keadaan seperti biasa ataupun dah telah berubah ataupun dah tukar owner. So jangan lupa subscribe. Jumpa di sana. Okay, masalah dia macam ni. Kita cari Haji Bakar bukan, ikan bakar Haji Musa. Tapi tak jumpa. So kita tengah merayau dalam taman ni dengan tak keruan. Nak keluar belah mana pun tak tahu. So kita cubalah keluar untuk cari jalan. Siapa boleh beritahu tak Haji Musa pergi mana? Rupanya tempat ni telah dibangunkan. Baru tahu. Toilet mana? Dia telah lebih moden sikit. Parking pun luas. Pergi sana. So kita jumpa ikan bakar Haji Musa di Medan Selera, di Muara. Mari berak bersama Marissa Wong. Ada lalu tak awaknya? Zaitun makanan tradisional. Zaitun ni bukan mak saya. Besarnya. Ini boleh makan 2 orang.
Yang mana satu jantan, mana satu betina? Jantan betina, Allah Akbar. Ambil yang mana-mana? Berkata-kata lah Kak. Dua. Tak semua dia tengok. Dah. Okey, separuh bakar, separuh tiga rasa. Tepung. Tepung. Tak boleh tiga rasa. Tak ada lah. Tepung. Bakar tu dapat hati je. Ya? Sana? Tepung Ya. Yang bakar tu kau ni macam-macam. Bahaya macam ni. Saingan. Tinggal mana dik? Saya tinggal Senawang. Senawang. Oh, Senawang. Oh, okey. Selalu biasa makan Haji Musa. Haji Musa biasa ni. Ha. Haji Musa mana biasa makan? Sini lah. Sini. Yang belakang tu tu. Last PKP. PKP tu macam PKP lama tu. Kita gogo tu. Kita makan sebelah kaunter tau. Hulu je. Susah nak lari. Mau tak? Kita boleh beli. Bila kau sampai dah? Ada lihat tak kaunter? Ha? Dia pun dah sampai. Ini bil ni sebab keras ni. Sebab keras ni. Dah tukar 14. Tadi cakap bulan. Wah, dah cakap dengan dia jangan marah. 15. Tukar balik. Tak apa Berapa lagi lah? Ya, ni abang depan. Okey. Tak kena charge kan ni? Tak kena charge kan? Semua buat dia. Mau tak? Pergi main dulu. Ya, Acik ni nak main. Kau okey? Okay. Apa perlu? Nampak rambut? Ambil meja, sorry. Sampai. Aku kejap lagi siap Okey, boleh. Bawa best. Sambil resit tu awak pegang. Macam ni, mak bapak boleh makan dengan tenang. Kecuali dengan dia orang bergayut kat jambatan sana. Tiba-tiba. Ha? Hilang anak. Hilang. Okey, kita tukar tempat. Daripada meja 1 ke 14. Sebab meja 14 ni dia kat luar. So tak panas. Kan Dina? Tak kuat siap. Tak berkuat sangat. Tapi rasa panas kat sini. Jadi matahari terik sangat ni dah okey dah. Tapi saya duduk sini panas lah. Ada kipas tadi. Tak kipas. Awak kipas tak? Tak bawa. Kafe. Lepas tu kita punya sotong dah sampai. Sotong ni cicah dengan sos tu. Atuk nak ambil angin, kau bawakan Atuk yang jalan tepi Sungai Muara tu. Sambil Atuk bercerita. Muda-muda dulu sungai ni mainan Atuk. Kita pindah dekat meja 2. Ni masa nak pindah tadi je kau.
Kau tak boleh benar luar tu, nanti takut hujan. Tengok langit. Macam mana hujan? Dia ingat saya Nepal ke? Kan tu sekali dia nak cong saya. So ikan bakar kita tak sampai. Alhamdulillah. Kita tengah menyusun. Mari maju menyusun. Okay. Okay. Dia mana makan pakai apa? Apa ni? Kat sini juga. Dia makan dengan nasi lemak Nasi lemak, telur dadah, ikan bakar sambal, ikan bakar, tepung. Makan ni nak bayar sebab keras tau. Keras. Makan nak bayar. Sotong celup tepung. Mah, tak ikan bakar tu kan. Ni, sini. Air asam ke apa tak? Telur. Loh, kita pakai. Okey, jemput makan. Jemput makan. Makan sambal. Lepas PKP kita datang. Cepat betul masa berlalu. Dah berubah. Sekejap dah berubah. Macam mana? Rasa nasi lemak ni macam tak cukup. Pekerja dia yang tak ada gigi tu sama nampak. Dah lama tak pergi, lepas tu rasa masa sotong macam tepung dia kurang. Betul kurang? Udang sikit lah. Eh? Udang sikit lah. Dulu sedap. Masa tu masa dulu sedap pun. Ini macam sikit lah. Ikan bakar dia. Kita nak mantap dulu. Lagi penuh. Kita dah tak macam dulu. Kita mampu melakukannya, tapi hari ni di pada usia kini kita tak mampu melakukan. So saya mengharapkan Rina mampu melakukan. Nah, you can wait. This. No. Please, mommy. Boleh lagi tu. Boleh lagi. Ina mampu melakukannya. Selamat maju jaya. Tambah sirap dulu. Ya, saya betul. Terima kasih. Tambah lagi sirap dulu. Sebab rasa haus sangat siut. Ina mampu melakukannya. Dina boleh. Saya order untuk awak ni. Awak syarat awak appreciate. Dia tinggal makan dulu. Bisa. Man. Sabar.
Ina mampu melakukan. Ni pak sambung ke? Makan tak tahu. Ha? Pak sambung ke tak tahu. Kau dengar mak, ni nak sambung ke nak meditor? Okey macam ni. Dia nak tapau. Dia tak pergi. Ada lagi ke? Kurik-kurik kundi lah. Ya. Happy wife, happy life. Ha? Sila mak ni. Ha. So kita tak habiskan, berjaya mampu habiskan, so kita tapau. Alhamdulillah. Rezeki hari ni. Happy wife, happy life. Ini okey, ngam. Sorry Balik jangan awak sambung durian tu. Sekarang malam kali tu. Ini bola lupa. Berapa? RM50 tadi? Ada makan jeli kelapa? Ya, jeli kelapa belum. Tapi ambil lah bawa balik sekali tu, 2 kan? Ha. Nak Nak Nah, diorang bungkus sekali ke? Abang nak bawa balik macam tu je? bawa balik macam tu je. Okey. Abang ambil set kapal, tambah sotong, sirap ais 2, jeli kelapa 2, 79. 50? 79. Tadi tunjuk dia 45. Abang dah tambah-tambah. Oh, Pakai my bag ke? CMB 79 Sekejap Ambil gambar? tak. Ambil gambar abang? Tak. Atas nama Abang Helmi. Ayah saya? Okey, nah receipt. Terima kasih datang lagi. Sama. Okey, Alhamdulillah selesai aktiviti hari ni. Pagi hantar telefon Rina pergi kerja. Seterusnya pergi makan durian Blackthorn di panel durian Melaka Durian Hang. Lepas tu hari ni kita try makan dekat Alai ikan bakar yang telah pun sebelum ni dengar ceritanya telah tutup selama 3 tahun 3 tahun lepas dia tutup. 3 tahun lepas dia tutup di atas alasan untuk roboh buat baru. So sekarang ni tempat ni lebih selesa, banyak parking, baru lah semua. Alai ikan bakar ni kira baru lah. Diorang baru saja start beroperasi selama 10 bulan. So macam kita orang dah biasa dengan Haji Musa ikan bakar. So kita pergi Haji Musa ikan bakar lah. Tapi cuma yang kurangnya sotong celup tepung diorang rasa macam ni macam kurang sikit lah. Kurang kurang tak macam dulu. Ikan bakar sedap. Tapi ikan bakar dia memang sedap. So apa? So tempat baru, pengalaman baru. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau ada diberikan rezeki, datang lagi ke Alai ikan bakar. So kita orang dalam perjalanan nak pulang. Jumpa the next vlog selepas ni. Jangan lupa subscribe. Jumpa nanti selepas ni. Bye. Kita dah on the way nak balik Seremban. Okay Rina? Okay. Jangan kita kena buat lagi sekali lagi. Saya malas dah ni. Apa yang cakap? Okay. Kita dah on the way balik Seremban. Jumpa nanti kat rumah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ni kita akan ke di mana Rina? Rimba. Lembah. Kedai makan mahal di sekitar Senawang. Betul? Kali ni saya betul-betul buat kerah. Sedap. Okay. Sambung daripada vlog semalam. Kita dah rehat pagi ni. Dah angkat tong gas, cuci kapet. So tengah hari ni kita lagi makan. Lagi apa makan di Rimba. Apa nama dia? Happy wife, happy life. Are you happy? Ya.
share, jangan lupa subscribe. Jom kita pergi tengok Rimba apa dah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Kami Tylo dan Rina ingin pergi ke lunch Cion di restoran Rimba yang ramai seperti biasa walaupun premium. Let's go. Apa kita sambut siput dulu. Di manamu Ikan kulit sambal ke gulai? Cuba sekarang ni, cuba cari yang mana tempat biasa? Tempat biasa. Dia datang pakai. Ya, nak tinggal dalam ya. Dia datang satu. Nama. Rina. Dia bayar X2 Rina. X2 ni. Okey, selamat menyambut selera kita di Rimba Premium. Oh, Rina, 1 2 3 4 udang. Oh, masak ni. 4 ekor udang Rina sauk. Masak oh. Mana halia dia? Oh, halia dia potong yang tu, dia masuk yang tu je. Oh. Macam biasa lah, siput idaman. Ayam apa ni? Makan semua bismillah. Rina tak makan petai. Petai sedap. Geng-geng rider pun datang sini makan. Keistimewaan dia sebab keluar daripada kelas kan. Terus sampai sini untuk lunch. Beraneka lauk, dessert, cendol, pisang goreng. Alhamdulillah selesai makan. Rasanya baiklah vlog mingguan. 10 vlog Kami Tylo dan Rina. So korang semua jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di minggu hadapan. Halia X2 Rina. Ayah apa cik? Rina je Ya. Cik pakai nasi 2, teh halia terbikal. Ya. 45 je. Satu je. Tak, tengok air dua dah ada ke belum? Belum, dah sewa. Alright, terima kasih.